Okay, so tuan puan siapa yang kat sini selalu ada masalah rasa nak makan ataupun tak boleh nak kawal dia punya SELARA. Yang lagi-lagi bulan puasa ni. So tuan puan, video ni memang khas untuk tuan-tuan dan puan. So sebab kita apa nak buat review testimoni yang dah berjaya menangani masalah yang saya mention tadi. So kalau macam tuan puan pun ada masalah yang sama, okay, boleh tengok video ni sampai habis. So ini daripada Cik Puan Lily. Dia kata dia baru minum bulat 2 hari. Baru 2 hari dia kata dah dapat efek lah. Orang kata impak dia lah. Macam dia kata sentiasa KENYNG. Dan juga dia kata kat sini sebenarnya tak ada lagi rasa nak makan. Boleh lagi kawal dia punya rasa craving. Thank you Dr. Ju. So kat sini tuan puan dengan mengamalkan bulat MCT Oil, tuan puan pun boleh juga dapatkan result yang sama macam Cik Puan Lily ni tadi. So macam mana pula boleh dapat result yang macam elakkan rasa craving, rasa LAPAR, okay? Okay, so bulat MCT ni sebenarnya perempuan dia mengandungi C8 dan C10. Okay, C8 ni dari segi dia mengawal daripada masalah rasa nak makan ataupun dia ada menukarkan lemak yang disimpan dalam badan sebagai tenaga. Sebab tu kita rasa lebih aktif, lebih cergas, tak ada lagi terlalu fikirkan rasa nak makan. Dan juga bagusnya C10 ni juga pula, C10 ni dia membantu merangsang dari segi neuro kita. Maknanya dia tak terlalu fikir sangat ada masalah nak makan ataupun ada masalah craving. Maknanya dia lebih kepada mentality kita lah. Sebenarnya masalah craving ni adalah disebabkan daripada mentality kita. So jadi setan ni bantu untuk mengurangkan rangsangan daripada masalah nak craving ataupun nak makan sentiasa. Jadinya tuan puan nak dapatkan result yang sama macam Cik Puan Lily. Baru 2 hari result pun Alhamdulillah dah dapat result yang terbaik. So boleh cuba dapatkan bulat MCT melalui akaun kita. Dan juga jangan lupa follow untuk dapatkan tips lebih banyak lagi. Dan juga tuan puan, saya minta share video ni kepada orang ramai. Okay.